So benda ni akan ada 2 biji je kat dalam dunia. Selamat pagi, hari ni Ahad. Hari ni aku nak bawa Ampon naik bot scam. Ada benda baru kat bot scam ni tapi ramai je hacker-hacker kita tak tahu. So nak tahu benda apa? Jom. 831 kita baru je naik. Empat sahabat kita. Ni apa? Duk shoot kau? Aduh, tak suka abang. Ada baju. 847. Macam biasa nak itu. Dia dah marah tu. So dah 37 minit lah. Aku nak share ni. Benda ni orang lain tak ada, aku ada. Tapi benda ni kira limited dan rare lah. Barang-barang limited. Apa cepat dia dapat. 9.11 kita dah sampai dah Port Le View ni. So ni view dia. So 9.16 kita sambung balik. Naik atas. Tulis 9.16. 5 minit 5 minit 5 minit lah. Akak tak baik tipu saya. 9.23 dah sampai dah Port Scam. Tahniah sudah sampai. Port Scam. Ya. Kok nak kau ambil ni? Janganlah benda-benda. Terima kasih, terima kasih. Pasal abang tu makan jauh kan? Dia tak nak kawan kita. Lawak songsang, lawak tengah. Boleh? Okey. Cantik. So benda ni akan ada 2 biji je kat dalam dunia. Kat tangan aku sekarang ni ada electrolyte dari Boost Plus. Nanti produk aku sendiri. Kalau hang pun nak tahu, produk ni aku R&D sendiri dan hari ni aku nak first time aku nak bagi kat geng Daily Cycles rasa. Sekarang ni aku ada 2 pisau kat tangan aku ni, orange dengan peach. So jom. Peach lah, peach. Asa. No, okey dah peach lah. So hari ni kita try flavor peach. Nak tahu bagi pasal produk ni, abang boleh tengok kat profile aku, abang boleh tengok kat bio aku. Aku dah tag lah username. Tak pun abang boleh save je nama ni. So ni peach. Jom kita bagi rasa. Okay, ni tester yang pertama lah. Jujur lah, paling jujur dengan abang. Okay, sorry. Okay. Tapi kalau sedap beritahu, kalau tak sedap beritahu. Okay, jangan. Apa rasa dia bang? Sedap. Lepas minum puluh-puluhan bagi tusukan, dia minum ni kan. Dia rasa macam re-energy balik kita punya energy. Ya apa? Sebab dalam ni ada Dia electrolyte. yes. Apa yang ada dalam ingredient dalam ni semua memang untuk sukan. Dapat kan sekarang dekat beg kuning bawah? Belum. Nipis ya? Rasa dia light lah. Tak ada macam kita gula-gula tak ada lah. Rasa refreshing. Rasa refreshing, rasa ada lagi lah. Recovery. Macam 2 kali minum. Tak rasa manis sangat. So sesuai. Fish yang tak manis. Fish yang tak manis. So memang sesuai siapa-siapa yang hiker ke, siapa-siapa yang atlet-atlet. Tunggu nanti. Okey. Isotonic kan, dia terlalu, dia punya gas tu terlalu Banyak. terlalu banyak. So ni cukup-cukup lah. Dia macam light-light Dia kena minum sebab apa? Boleh recovery balik. Sebelum dan selepas. Memang cukup. Dalam ni ada magnesium, electrolyte, zinc dan vitamin C ni. Benda ni semua memang untuk hampa sebelum dan selepas sukan. So don't stop, just boost. So 12-11 minit, jom kita turun. Dah minum banyak boost ni, memang terus berlari je turun. So 12.46 kita sampai dah kat bawah. Sejauh 4 km, kita sejam 30 minit. Dah bawah. Terima kasih semua. Jangan lupa follow Bapak Fat dan Ana Daily. Ada tu lagi, Boost Plus. ya. Jangan lupa follow account Boost Plus aku. Dah nak tahu kat mana aku joget, kat mana aku hiking, jangan lupa follow aku. Jumpa lagi. Ciao.